Oh, ada kayu tu. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ni. Kita trip mancing dekat Batu 6. Batu 6. Hari ni bawa Miza dengan player baru ni. Adik. Itu dah naik berapa ekor lah tadi. Okay, stay tune. Kita tengok apa hasil lagi ni. Bye. Oh, tu dia double strike Miza Aduh, hai. Kita hari ni main dekat belah mana ni, bawah atas. Main belah atas Wak Azizi. Try lah hari ni macam mana hasil. Okay guys. Dah penuh. Mana satu pakai. Allah. Ada udang. Ada udang awak kasar sikit. Alhamdulillah. Gancu. Kasar sikit. Nak udang kan? Nak udang kasar boleh lah, try. Cabut tu. Siap 2 kali. Sampan jalan lah. Sampai ni, cabut tu. Oh, oi jangan. Cabut mana tu? Kalau lupa kan tu cabut bang. Buka 3. Ayam. Banyak sikit. Umpan banyak. Itu dekat belakang boleh. Bagi dia terbalik. Main bawah sampan kan? Jenggo. Baru betul. Tu baru betul. Saya ekor baru. Drag pula kan? Ni tahan je. Bila dia gulung tahan je. Lepas tu gulung Gulung jangan berhenti. Tu gulung Alhamdulillah. Oh, gila tu dia. Baik ya. Baru boleh ambil gambar. Aduh mata. Tu dia kena sepit dah. Tu dia. Dia kena ambil gambar. Macam mana nak pegang? Macam mana nak pegang? Pegang sepit. Sepit pegang. Bosok. Ni angkat tu. Tu biar bawah. Ada. Angkat. Ada. Lembu. Alhamdulillah. Padu mantap. Lagi seekor galah. Tu masuk lembut. Alhamdulillah. Ni kata sangkut. Apa strike? Oh ni tak ada ni lah. Dah sepit. Tak sepit. Gaduh lu. Aduh, bini tak bagi mancing. Okay guys, inilah suasana tadi angin kuat. Orang duduk kat kolam ni. Tapi tu dah jackpot Nizal banyak dapat galah hari ni Ni banyak dapat. Ni lagi seorang. 3 ekor tu dia nampak Pano. Semua biru sekarang ni. Semua biru. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi di next video. Alhamdulillah hasil hari ni.
Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.